2 minggu lepas saya ada menanam anak pokok kunyit. Ada 3 anak pokok kunyit di dalam satu polybag. Media tanam yang saya gunakan adalah kokopit sahaja. Dan inilah perkembangannya selepas 2 minggu. Anak pokok ini saya belum berikan sebarang baja setakat ini. Dan nampaknya daun anak pokok kunyit ni ada sedikit masalah. Masalah bermula selepas seminggu saya tanam, saya pindahkan anak pokok ini ke tempat yang terbuka. Apabila anak pokok ini terkena cahaya matahari yang terik, daunnya mula terbakar. Ditambah lagi masalah apabila media tanamnya tidak cukup lembap. Mujurlah selepas minggu kedua, hujan turun boleh dikatakan setiap hari. Anak pokok ini saya letak semula di tempat yang lebih teduh. Selepas 2 minggu ditanam, saya akan mulakan membaja menggunakan growing fertilizer ataupun baja subur. Pada pertumbuhan awal ini, saya akan berikan baja setiap 2 minggu sekali. Baja subur sangat diperlukan untuk pertumbuhan daun yang lebih sihat. Sekiranya kawan-kawan tiada baja subur, kawan-kawan boleh menggunakan baja organik. Disebabkan saya menanam menggunakan media tanam kokopit, sekiranya kawan-kawan ada baja AB, ianya pun boleh digunakan. Manakala untuk kawalan serangga perosak, saya menggunakan Organic Garden Neem Oil. Kawalan perosak perlu dilakukan sebelum pokok kita diserang oleh perosak.